Mak, lepas cuci ni, bersihkan bilik, vacuumkan. Kotor lah, banyak habuk. Lagipun, Mak bukannya ada kerja kan kat rumah ni. Amboi, madam rumah ni. Kenapa pula mak nak kena basuh, kemas bilik engkau? Dah, Riza, tak apa. Riza. Nah, kau tak kerja kan? Tu, Mak banyak termiss appointment hospital. Apa kata kau jadi manusia berguna dan bawa Mak pergi hospital? Mak termis appointment hospital? Bila kau nak berubah, abang? Kau tak kesian ke dekat mak? Mak ni tanggungjawab kau tau. Astagfirullahaladzim. Kau ni tak baik tau. Kau cakap macam ni depan Mak kan? Kalau Mak terasa macam mana? Mak tu tanggungjawab kita berdua, bukan aku seorang. Lagipun aku bekerja tau. Pagi, petang, siang, malam aku kerja. Kau buat apa? Kau tak kerja kan? Tak pernah aku tengok kau bawa Mak pergi hospital. Dah lah jenguk Mak 3 bulan sekali je. Suka!